Korang tahu tak, di kaki Gunung Fuji ada sebuah hutan yang tenang, tersimpan ribuan kisah kehilangan manusia. Mereka panggil tempat ni Aokigahara atau lebih dikenali sebagai hutan bunuh diri Jepun. Hai, Assalamualaikum. Ini cerita Nisa. Hutan ni bukan sekadar tempat pelancongan. Ia adalah tempat di mana ramai orang datang bukan untuk menikmati alam macam kita pergi hiking, tapi untuk mengakhiri hidup. Dan yang peliknya, semua berlaku dalam keadaan yang senyap. Aokigahara terletak di bahagian barat laut Gunung Fuji, Jepun. Nama lain hutan ini ialah Jukai, yang bermaksud lautan pokok. Dari pandangan atas, hutan ini nampak seperti laut hijau yang padat. Sejarah Aokigahara bermula sejak berabad lalu. Dikatakan pada zaman dahulu ada keluarga yang terlalu miskin untuk menjaga orang tua mereka. Mereka bawa orang tua yang sakit ke hutan dan meninggalkan mereka di sana untuk mati secara perlahan-lahan. Amalan ini dipanggil Ubasute. Minta maaf lah kalau salah sebut. Walaupun tiada bukti arkeologi yang kukuh, cerita ini terus hidup dalam budaya Jepun dan menjadikan Aokigahara sinonim dengan kematian yang sunyi. Masuk abad ke-20, hutan ini mula menarik perhatian atas sebab yang lebih menyedihkan. Ramai orang datang ke sini didorong oleh tekanan hidup, masalah kerja, hutang dan perasaan putus asa. Setiap tahun, polis Jepun akan jalankan operasi mencari mayat. Dan setiap kali mereka masuk ke hutan, disebabkan hutan ini terlampau tebal, mereka akan ikat tali merah pada pokok. Supaya tak tersesatlah dalam hutan yang terlampau senyap ni kan. Di pintu masuk Aokigahara terdapat papan tanda besar. Tulisan di papan ini itu, dia tulis, hidup anda berharga, fikirkan keluarga anda. Aokigahara bukanlah tempat berhantu. Ia hanyalah hutan yang biasa tapi menjadi saksi kepada sunyinya jiwa manusia. So, itu saja cerita Nisa hari ni. Harap korang enjoy, and kalau korang suka cerita macam ni, korang boleh subscribe this channel and juga follow Nisa dekat TikTok. Okay, bye!